Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Hajah Ida Rizwana bin Idris dalam rancangan podcast Umrah Uncensored. Dan malam ini saya tak nak lagi dah tanya tentang perjalanan umrah, pengurusan dan sebagainya. Saya kali ini nak tanya tentang hati. Ramai orang yang pergi ke Tanah Suci, tapi tak semua pulang dengan hati yang sama. Tak semua pulang sebagai orang yang berbeza. Dan mungkin kita sendiri pun sama-sama pernah rasa nak berubah, tapi tak tahu macam mana nak bermula. Tak tahu bagaimana yang harus kita buat selepas kita pulang dari mengerjakan umrah ataupun haji. Ada yang simpan rasa bersalah, bertahun-tahun rasa salah. Ada yang rasa dah terlalu jauh. Dan ada yang tertanya-tanya, ada lagi ke peluang untuk aku bertaubat? Jadi malam ini kita tidak akan bercakap tentang orang lain, tapi marilah kita bercakap tentang diri kita sendiri dan juga kisah-kisah benar yang akan kita kongsikan bersama. Tentang mereka yang datang ke Tanah Suci bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang ingin kembali kepada fitrah asal kita. Bersama saya ialah seorang ustaz, Tuan Haji Izzuddin Rosman. Ustaz Izzuddin Rosman, yang ustaz yang Masya Allah. Ya Ustaz. Cuba mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri Ustaz dulu. Bagaimana sebenarnya Ustaz terjebak dalam melihat dalam Andalusia, dalam Andalusia, dalam industri ini, dan pengalaman-pengalaman saya kira sangat bernilai yang mungkin bukan semua orang boleh rasa, bukan calang-calang orang yang tahu dan pernah menyelami perasaan-perasaan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para jemaah, ahli keluarga yang menonton podcast kita hari ini, dan terima kasih juga kepada Puan Hajah Ida Rizwana hari ini menjemput saya untuk kita berkongsi pengalaman umrah uncensored. Hari ini kita uncensored. Untold and Uncensored. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah, saya dengan Andalusia dah masuk tahun yang ke-13 sebenarnya. Masya Allah. Secara sepenuh masa lah Puan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Andalusia bagi saya peluang lah 13 tahun lepas. Masa tu sebenarnya saya sendiri pun ragu-ragu. Tapi Alhamdulillah Andalusia melihat apa yang kita boleh bantu pada jemaah-jemaah kita lah. Masa masuk mula-mula tu halus je betul badannya Puan. orangnya. Masa tu berat saya 45 kilo Puan. Sekarang Masya Allah saja kan. Ya ke tidak Ustaz ni? Betul ke betul. tidak? Tapi banyak pengalaman yang dikutip sepanjang perjalanan menjadi seorang mutawif. Alhamdulillah banyak Puan. Kalau kita kirakan bila kata sebagai full time bersama dengan Andalusia ni, setahun kita fly, kalau dulu setahun boleh cecah sampai 8 kali, 9 kali kita fly dalam setahun dan Alhamdulillah pastinya setiap kali saya fly tu ada pengalaman-pengalaman dengan jemaah. Betul, banyak cerita dia Puan. Banyak cerita. Jemaah yang kata yang datang keadaan nak berubah, jemaah yang datang mungkin jemaah yang repeat, ada jemaah hari rindu. ni kita akan kupas satu persatu. Jarang sebenarnya kita dapat pengalaman macam ni. Selalu biasanya datang ni Hajah Ida, kita nak ambil trip. Lepas tu nak cerita macam tu je. Semua kerja kan. Hari ni Ustaz akan bercerita dengan sebenarnya banyak lipatan-lipatan kisah yang mungkin ramai tidak tahu, tapi dari sudut pandangan seorang mutawif. Boleh, insyaAllah. Betul Ustaz Puan. Betul lah, insyaAllah. Jadi dari pengalaman Ustaz lah, siapa yang paling kuat berubah, yang paling banyak boleh berubah di Tanah Suci? Orang yang baik atau orang yang datang dengan hati yang penuh berdosa? Okey, soalan tu macam ni Puan. Kadang-kadang ada orang yang datang dengan hati yang penuh dengan dosa, tetapi ada dua jenis juga.
Jenis yang pertama, dia diminta untuk menemani. Okey. Kalau macam kita tengok dulu kan, mahram, seorang wanita nak pergi kena ada mahram. Okey. Jadi ada jemaah saya yang dia datang for the sake of, orang kata dia nak menemani sahaja. Okey. Tapi ada jemaah yang datang memang dia mencari sesuatu untuk perbaiki diri dia. Ada hasrat dalam hati. Ada hasrat dalam hati. Sebab apa? Manusia ni kadang-kadang kita kata netizen dekat Malaysia, Lina. Kalau tiba-tiba dia nak berubah, hari ni dia pergi office macam ni, esok tiba-tiba datang lain, Yeah. macam kau ni buang tabiat ni. Ya, bukan netizen aja, semua orang rasanya. Semua akan cakap buang tabiat ni 3 kali Jumaat ni. Orang kata. 3 kali Jumaat, ya. Tapi bila pergi ke Mekah dan orang terbalik dia berubah, orang akan cakap, oh bagus, ada perubahan. Ada perubahan pada diri dia. Makbul umrah dia kan. Dan sebagainya kan. Yeah. Tapi sebenarnya kita bila seseorang itu pergi mengerjakan, yang berhasrat nak mengerjakan umrah dan haji ini, pasti ada sesuatu dalam hati, dalam hasrat diri dia yang dia nak capai. Betul. Dan mesti ada niat. Tapi macam Ustaz kata tadilah, memang saya ingat lagi dahulu waktu semua wanita perlukan mahram. Betul. Ingat tak waktu tu? Main tangkap je lah. Betul. Kita pun jadi mahram. Ya, jadi mahram lah macam-macam. Dan ada juga yang okeylah, bawalah anak saudara, bawalah itu for the sake of teman kan, makcik, teman kan, macam-macam kan. But sebenarnya kalau diikutkan, setiap orang yang pergi tu ada niat asalnya. Betul. Kan? Jadi kalau kita pergi bila kita melihat ada orang di Kemah Suci nak mencari pahala. Betul. Dan ada juga orang yang pergi, dia dah terlalu penat dengan diri dia sendiri. Mungkin dengan dosa, dengan orang healing. Faham. Kan, ada ramai sekarang ni. Yeah. Kadang-kadang kita tengok pun package healing dan Betul, sebagainya kan. Apa sebenarnya tanggapan ataupun apa pandangan Ustaz tentang fenomena yang sekarang ni? Okey, kalau puan tanya Beza saya. kan dari dulu, kalau mak-mak kita pergi umrah haji tu memang susah nak pergi. Betul. Dulu sangat susah. Kalau nak pergi umrah haji tu, pertamanya nak kumpul duit. Betul. Cara nak buat bukan senang. Betul. Nak kena ada mahram, nak kena melalui company dan sebagainya. Dan macam-macam lah persiapan-persiapan yang lebih rapi dibuat. Tetapi sekarang ni, ada orang pergi dah, dia macam pergi membawa diri dan sebagainya. Dengan Ustaz tentang tu. Okey, kalau puan tanya saya lah, dibandingkan dulu dengan sekarang, dulu memang bila mereka dah buat persiapan ni lebih awal, berbulan-bulan, kita tengok orang dulu kan, nak dapat kursus umrah pun tak senang. Dia kena betul. datang secara offline. Sekarang ni TikTok ada, YouTube ada, Facebook senang ada. Sangat. Jadi bila mana dia ada persiapan yang lebih awal, mereka ni datang dengan dia azam dalam diri tu terlalu kuat. Yang terlalu besar yang saya nampak. Kan? Berbanding yang sekarang, memang betul ada certain lain jugalah ya, yang mana kadang-kadang saya sebagai mutawif pun sayang juga tengok, kesian juga tengok kan. Macam mana Ustaz boleh nampak begitu? Kadang-kadang mereka yang datang dengan objektif perubahan diri, ataupun yang datang kerana it's like another time, macam especially cuti sekolah kita nampak orang datang tu, kadang-kadang kita rasa mengisi ruang waktu cuti sekolah. Betul. Boleh nampak ya? Boleh nampak beza sebenarnya puan. Kalau orang yang memang datang dengan niat dia nak berubah, Allah Ta'ala, kalau boleh kita akan nampak setiap dia tu waktu terluang tu. Ya. Setiap waktu terluang. Bukan cakap macam tu puan. Daripada airport kita boleh nampak beza dia. Daripada airport kita dah nampak dah macam mana dia persiapan diri dia. Especially orang tu kalau dia masuk ke Mekah. Daripada awal kita dah nampak dia dengan kain ihramnya terlalu rapi. Dia menjaga lebih daripada awal dah menjaga. Dia datang jumpa saya pun, Ustaz, kalau saya kejap lagi macam ni, dia risau.
Yang mana kadang-kadang Kadang-kadang kita tengok dari dalam flight, kita tengok ada ramai yang mengulang Ya, kaji betul. bersungguh. Betul. Kita nak tengok buku orang Ya, kan. ya. Ada saya pernah tengok, dia tapkan siap. Macam kita belajar Ya, SPM kan, Dia style tag, kan. ada tagging tu kan. Ada tagging Ya. sekali. Kan macam Betul ramai. kan. Kadang-kadang saya berjalan dalam flight kan. Kita berjalan tengok jemaah kan. Kita boleh nampak tau. Ada jemaah tu yang mata dia memang dia dah tak tahan mengantuk. Tapi dia keep on baca buku tu. Dia hafal doa. Ya. Saya tanya Ajar buat apa ni? Tengah hafal Ustaz ni. Pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Dia hafal. Saya cakap, Ajar jangan risau macam tu. Kata umrah ni senang. Kadang saya bagi tahu Ajar, sebaiknya kita datang umrah ni, apa yang kita terlintas hati, apa yang kita nak, Ajar tulis yang tu. Tapi pendek kata, dia ada keazaman, dia ada orang kata dia nak berubah, dia nak buat yang terbaik sebab dia tahu tak senang. Tapi macam Puan cakap tadi juga, ada yang datang ni untuk mengisi kekosongan waktu. Ya mungkin. Yang tu ada, tak dinafikan, memang ada, especially kalau cuti sekolah lah. Kadang-kadang nampak waktu teluangnya. Ramai yang bawa anak waktu bercuti dan sebagainya kan. Dia yang saya nampak sekarang ni lah, trend ada menjadikan Mekah dan Madinah ni sebagai tempat percutian je. Nak isi masa lapang. Ya betul. Which is betul, mereka datang ada niat nak berubah, tetapi kita nampak in term of fokus dah lari. Fokus dia lari, betul kan. Lagi-lagi sekarang ni dengan shopping kat TikTok. Apa yang trending, yang itulah orang kejar. Itulah betul. Kita buka TikTok penuh Puan. Saya beli barang RM2. Betul. Saya masih lagi pernah rasa pergi umrah waktu sebelum tahun 2000 lah, tahun 99 ke 98 waktu saya pergi pertama kali. Waktu tu masih lagi ada yang saya tengok orang pergi umrah ni siap dengan bawa makanan, bawa batu lesung dengan buat bersungguh-sungguh. Tak ada yang trending mencari makanan itu ini semua tu, yang hype ni semua tiada. Tak ada lagi. Nak ambil gambar kat mana-mana tu tiada. Kalau kita nampak orang ambil gambar mesti belakang dia macam Jabal Rahman. Belakang orang penuh, selerak. Tak ada, macam sekarang ni lain. Kita dan ada banyak tempat-tempat what do you call that, macam tempat-tempat viral. Viral. Orang dulu OOTD ke? lah. OOTD dan betul. sebagainya. Itu banyak. Betul Puan. Sekarang ni sangat jauh berbeza. Kalau Puan tanya saya sendiri pun bawa ke jemaah kan. Memang ada. Kalau sekarang ni, kalau dulu dia kata Ustaz, kadang-kadang saya sendiri offer. Orang kata mutawif ni tukar ambil gambar juga. Haji, saya tolong ambil gambar. Tak apalah Ustaz. Ni kadang-kadang saya nampak dia pakai handphone yang kita tengok kamera pun, kamera cabut habis. Dia ambil gambar sekadar untuk bagi ada kenangan. Kita nampak bila dia sampai kat situ, dia memang akan betul-betul all out. Dia doa, dia menangis dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ni, kadang dia tanya, Ustaz, saya tengok kat TikTok ada tempat makan ni Ustaz. Kat mana? Kat mana Ustaz? Kat mana Ustaz? Yang paling famous. Ustaz, yang paling famous. kat mana escalator viral? Escalator viral. Saya tak tahu kat mana tu. Ada Puan. Ada ke? Ada. Kat mana tu? So Mutawif pun kena tahu. Escalator viral. Lah sikit. Dekat Jabal Umar, dekat Marriott tu. Oh ya ke? Kat Marriott? Yang escalator tinggi tu. Escalator viral. Escalator viral dekat Mekah tahu KFC. Sebab apa? Sempat dah buat TikTok. Video TikTok. Jadi saya tak tahu. Saya tak tahu Ustaz nanti. So kami pun tahu. Selalu dapat soalan macam tu tau. Kadang-kadang Ustaz kat mana kafe hipster? Orang duduk nampak Masjidil Haram, view. So kadang-kadang bila jemaah tanya dekat kita nak bagi tahu dekat dia. Sayangnya kalau ada masa Tok Syekh dulu takkan cerita benda-benda tu. Tok Syekh dulu. Betul, Mutawif ni sebenarnya Tok Syekh masa zaman dulu. Mutawif sekarang ni dah advance macam ni, kena tahulah. Tak nak kena tahu Puan. Kalau tidak dia lari kalau ke tempat. Tak delay pula ni. So tak nak memang kena tahulah kan. Tapi satu cabaran jugalah sebenarnya kita nak ingatkan jemaah. Tak salah. Tapi alangkah orang kata sayangnya kalau masa dah ada dekat Mekah, boleh pergi makan kat situ. Tapi kalau 7 hari kat Mekah, takkan 7 hari nak pergi cari kafe hipster. Betul lah. Tapi ada saya rasa orang yang tiap-tiap hari memang nak pergi tempat-tempat begitu. Dan memang dia fokus kepada setiap kali lepas mungkin waktu terluang dan terus pergi shopping dan sebagainya. Saya jumpa ada jemaah, dia duduk dekat depan saya Puan. Dia buka dekat notes handphone dia. Dia ada list. Ada list? Ada list.
tempat Oh. makan kat sini, tempat shopping kat sini. Ustaz, orang cakap ni kat sini ada ni. Kat mana Ustaz? Oh ya. Boleh Memang ada, Ada pun. Kadang saya Masya bercerita lah. Hari pertama tu okey. Hari kedua okey. Masa hari ketiga, keempat, kelima kita nak bercerita pun jadi serba salah. Lalas jawapan dia, Allah, saya tak pastilah Ji. Aduh, dia kata. Sir, kat TikTok tengah trending. Oh, saya tak ada masa lah nak tengok. Dah kan? So, sebenarnya balik pada tanggungjawab mutawif lah. Tanggungjawab mutawif ni sebenarnya lebih kepada punyicia jiwa dekat tanah suci kan. Betul. So, kadang-kadang kita rasa bersalah juga. Kita nak Betul. bagi tahu kat dia, tapi dalam sama kita tahu ruginya kalau dia dah datang dekat Kota Mekah, niatnya lari. Kalau Ustaz tak Rugi. bercerita, dia kata tak sporting lah. Tak Ustaz sporting. ni. Tak Ustaz sporting. ni, kita yang Maknanya muda Ustaz ni puan. cerita tentang perjalanan hati. Ya. Taubat, mencari Betul. titik balik ke kehidupan asal dan Betul. sebagainya kan. Betul. Ini Ustaz kena cerita pasal tempat TikTok. Kadang-kadang bila tak bercerita, dia kata, Ustaz ni dah tua ni. Dia kata, saya cakap muda Mana macam ni boleh kena macam tua. ni Ustaz kan. Sebenarnya tanggungjawab balik pada tanggungjawab mutawif sebenarnya macam tu lah. Perjalanan, kita nak sentuh hati dia. Ya. Kita nak bagi dia rindu pada Mekah. Kan, macam bila sebut puan, ada kawan saya last week, dia call saya, purposely nak ajak lepak makan tengah hari. Dekat artisan Sunway. Oh, sedap yang gepuk tu. Okay. Dia purposely sebab apa? Din, aku rindu lah. Aku dah pergi Mekah. Aku rindu. Aku tak tahu aku nak borak dengan siapa. Dia cakap dengan saya kan, Din, betul ke orang cakap orang kata post umrah punya sindrom ni benda betul? Aku tak tahu aku nak cerita dengan siapa. Aku cari mutawif lah. Ya betul. Ada kawan saya. So, ada orang memang dia pergi dengan niat dia, memang dia nak mencari keredaan Allah. Ya betul. Dan dia duduk dengan saya, dia kata apa? Bila aku pergi sana, umur aku dah 36, 37. For the first time aku rasa, bila aku pergi sana, aku tahu Rasulullah tu macam mana. Selama ni aku dengar sirah. Ya betul. Tapi aku tak pernah setakat dengar je. Tak pernah rasa. Tapi bila you are very close, memang you akan rasa. Yes, betul. You akan rasa, you can imagine dan macam-macam benda yang you akan fikirkan. Betul. Tapi post umrah ataupun post hajj punya sindrom tu memang betul. Memang betul. Sangat tepat. Sebab saya ingat pertama kali saya pergi bulan Ramadan dan bulan Ramadan kan kita kat Malaysia ni tak biasa yang tarawih masa time tu Sudais was Betul. Oh, Sudais, anak buah saya. menghantui saya. Nama anak buah saya Sudais. Okay. Dia menghantui saya. Syekh Rahman Sudais, dia menghantui saya. Balik terus. Pukul 1 kena tunggu TV pukul 1 untuk buka siaran langsung dan tengok. Nak dengar, betul. Nak dan tengok, nak rasa dia punya feel. That is actually something yang saya rasa antara benda yang kita tahu kerinduan tu sentiasa ada. Betul. Tapi adakah semua orang melalui fasa-fasa kerinduan macam tu? Okay. Kalau puan tanya saya lah. Okay. Sebagai mutawif, ini cerita saya lah. Lepas tu cerita pasal jemaah lah kan. Okay. Cerita pada saya kan, masa COVID, 2 years COVID, kita tak boleh fly. To be honest, saya rasa macam saya hilang diri saya pun. Ya. Sebab kita fly back to back. Yeah. Ada orang cakap mungkin mutawif ni selalu pergi balik, dia tak rasa. Tapi puan, dalam 2 years tu, saya rasa macam orang gila. Saya rasa macam gila. Saya rasa macam, saya duduk, Something saya nak is semayang. missing. Yes, something is missing. Ya, Kita betul. semayang, guna pula sejadah raudah. Ya. Allah, nak sujud tu nak menangis saya rasa. Ya, betul. Tengok gambar dengan jemaah, teringat. Ya, betul. Itu saya. Saya cakap macam kalau mana? jemaah pun sama puan. Ramai bila balik kan, dia post dalam grup. Grup-grup saya dengan jemaah, Alhamdulillah ada grup yang dah fly dengan saya dah dekat 10 tahun masih lagi pun. maintain? Masih maintain. Oh, Masya Allah. Masih maintain. Memang best macam tu. Lepas Dan tu, masih berborak-borak lagi. ya, masih borak-borak. Lepas tu kan okay. Facebook dia ada memories. Ada dia post. Ustaz, dah 8 tahun dah Ustaz kita ni, 8 tahun lepas. Oh, Masya Allah. Ada jemaah rindu. Ada jemaah dan saya rasa Puan Seri tahu kan, berapa ramai juga jemaah yang request untuk repeat. Ya, request repeat. Dia request untuk repeat. Ini adalah antara orang paling favourite lah. Orang request tu. Sebab itu saya pun request dia. Malam ni Dan datang juga. Bidan terjun. Bidan terjun terus datang. Jadi satu, saya nak tanya melalui pengalaman Ustaz lah. Kan? Maaf lah kalau soalan ni maybe tak berapa kena lah. Tapi kita uncensored kan. Ya, uncensored. So, kita boleh tanya apa kan? saja kan. Okay. Siapa orang yang paling kuat berubah di tanah suci? Orang yang baik betul ke? Atau orang yang banyak dosa? Ustaz melihat kepada post Umrah Haji ni. Okay. Based on pengalaman saya, saya ada seorang jemaah yang dia datang
pergi umrah. Ni jemaah VIP tau, jemaah VIP. Dia pergi umrah. Sebenarnya dia tak nak pergi. Okey. Abang dia, pakcik dia. Okey. Pakcik dia masa tu doktor kata sebenarnya ni kawan baik saya jugalah, tapi jemaah VIP kita lah, Andalusia. Pakcik dia, doktor kata pakcik dia tinggal lagi 2 bulan sahaja hayat untuk hidup. Saya cerita, saya sebab pun sebenarnya. Kenapa pula dia sakit? Dia buah pinggannya rosak. Dia ada sedih. dialisis, dia kena buat dialisis, buah pinggannya rosak. Dia ada banyak sakit. So kakak dia, alhamdulillah Allah murahkan rezeki kakak dia. Kakak dia tanya dia, adik apa nak? Dia kata aku nak pergi umrah. Sebelum aku meninggal aku nak pergi umrah. Jadi dia kontak kita Andalusia, kita bawa dia pergi umrah VIP, hantar air Baxter bertong-tong dekat 10 kilo kan, saya ingat. Hantar 10 kali kita hantar beberapa departure sebelum tu sebab kena bertong banyak tahun. Ya, dialisis air kan. Dialisis air. So sebenarnya yang nak pergi tu sebab nak bawa adik. Kakak tu nak bawa adik, bawa anak dia. Anak dia pergi bertatu penuh tatu. Laki perempuan? Laki. So masa tangganan lah. So masa kita tawaf, saya cakap dengan dia, sebut nama dia, kita sebut A je lah. Saya kata, bang, buka lah ni, sunnahnya itibak. Buka baru, saya cakap dengan dia. Dia malu, dia segan, dia malu. Lepas tu baru dia tarik saya pergi tepi. Ustaz, dia selak sikit. Penuh tatu. Saya segan nak buka, Ustaz, dia kata. Tatu saya penuh. Saya takut Allah tak ampunkan dosa saya. Saya cakap dengan dia, abang buka tak buka, Allah memang tahu ada tatu. Dia cakap. Dia kata, kalau saya buka, Ustaz, saya takut saya tak boleh fokus dengan ibadah. Sebab apa? Orang akan memati mata orang. Saya nak ibadah kali ni, Ustaz. Betul, saya datang pasal pakcik saya. Saya teman pakcik saya. Tapi saya anggap ini Allah gerakkan hati, Allah panggil saya, seru saya untuk datang. Jadi saya nak buat ibadah betul-betul, Ustaz. Saya nak tinggalkan semua dunia-dunia lama yang saya pernah jadi bonza lah, everything. Dia cerita saya, londah everything. So saya kata, okey, kalau abang rasa abang tenang, tawaf dalam keadaan tutup, tak apalah, tutup lah. Saya cakap itu pun sunnah, itibak. Jadi dia tawaf dalam keadaan tutup. Alhamdulillah, dia duduk sana, dia betul-betul belajar. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ni tak pernah mengaji. Nak belajar mengaji. Iqra' tak ada. Masa tu saya buka iPad saya ajar dia Iqra' daripada iPad. Ajar Iqra'. Dia minta untuk tadabbur Fatihah. Saya ajak dia. So dia kata, Ustaz, saya duduk dengan ni, tapi saya nak duduk bilik dengan Ustaz boleh tak? Saya dah jam lah, alamak macam mana sebab kita duduk dengan jemaah lain juga kan. Saya cakap, kenapa bang? Tak adalah Ustaz, banyak nak borak dengan Ustaz. Saya cakap macam ni lah, saya kurang duduk bilik. Saya cakap, kita akan lepak, selalu saya akan lepak dekat lobi sofwah. Saya tidur atas sofwah. Saya akan selalu lepak lobi sofwah. Abang datang je, saya akan ada kat situ. Dia memang kawan saya kopi je lah. So dia datang lepak tu banyak dia belajar sirah. Dan puan tanya pada saya tadi, adakah orang yang datang orang yang baik ni atau orang yang mungkin paling banyak berubah? Paling banyak. Saya rasa orang yang datang dengan masa silam atau dia rasa dosanya banyak tu sebenarnya lebih paling banyak berubah. Paling banyak ini berubah. Satu statement yang sangat banyak merubah, boleh mengubah pemikiran ramai orang. Betul sebab pun. Ramai orang takut nak pergi, takut nak menjejakkan kaki pun ke tanah suci ni kerana risau dengan dosa yang dipikul selama ini. Betul pun. Ada yang cakap takut tak nampak Kaabah, takut tak boleh masuk Mekah, panas. Itu memang jemaah-jemaah selalu cakap. Ustaz, siapa yang mulakan semua benda tu? Siapa yang mulakan cakap macam tu? Itulah kan masalah. Tak ada lagi rasanya. Itulah yang saya rasa mungkin daripada penceritaan Ustaz ini, saya pun setuju juga. Kalau orang pergi sana untuk menghapuskan dosa dan menyucikan jiwa, sebenarnya mereka lah sebenarnya yang sepatutnya daripada awal lagi dah pergi daripada awal. Betul kan? Puan, betul. Dan alhamdulillah jemaah saya yang saya cakap tu pakai tattoo tu, dia balik Malaysia dia ada usaha untuk buang tattoo dia Puan. Dan sampai sekarang dia tak ambil, dia tak tambah balik ke, dia tak boleh buang 100%. Dia tak boleh buang 100% sebab dia ada luka-luka and so on. Tapi saya nampak perubahan dekat diri dia. Rajin pergi masjid. Yang abang dia tadi tu dah, sahabat saya tu dah meninggal dah lah. Dah meninggal tahun lepas lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya selalu sembang dengan dia. Saya tanya, anak buah kau macam mana? Kata, rajin Din, subuh tak tinggal.
Ya, Masya Sampai Allah. sekarang pun. Ya, Sampai sekarang. Masya Allah. Dia Itulah hijrah yang sebenar. itulah hijrah yang kita nak buat. Yang saya sebagai mutawif, saya rasa ya Allah ya Tuhanku, aku pun tak macam tu. Ya, belum tentu lagi kita yang selalu berulang alik ini berhijrah begitu. Betul Puan. Dan Alhamdulillah, kalau Puan tanya balik pada soalan saya tadi, saya rasa orang yang datang dengan dia rasa dosanya banyak, tapi niat dia nak mencari sesuatu, orang tu balik insya-Allah akan InsyaAllah kan. Ustaz lihat jemaah dari awal dekat airport ke nampak macam biasa-biasa, nampak macam ya jemaah biasa-biasa kan. Tapi betul-betul bila sampai di depan Kaabah, hati dia pecah. Tiba-tiba kita nampak dialah yang mungkin waktu itu yang paling macam mana kata, paling surrender. Paling berserah. Kan? Macam mana agaknya Ustaz? Okey, memang ada jemaah yang saya jumpa dekat Mekah, dia datang dengan badan sador. Macam kaki pukul pun. Kita bukan nak judge lah, tapi kita bercerita kan. So memang ada macam tu dengan rambut. Ini observation sendiri lah. Observation sendiri. Hari ni cerita balik lah. Sebelum tu tak cerita kan? Sebelum tak cerita. Okey, hari ni kita boleh bercerita. Kita cerita lah sebab hari ni kita sharing kan. Kita sharing. Datang badan sador kan. Ustaz, apa kau ni? Dia masa dia pun agak kasar sikit. Ustaz, kau macam ni. Lepas tu dia pula rumit saya pun. Allah. Macam mana kebetulan susun begitu? Sebab dia pergi single. So dari kamu tahu lah. Tapi Allah izin bila dia sampai depan Kaabah, selalunya bila saya bawa jemaah, especially kalau masuk Mekah dulu. Sebab tu saya suka masuk Mekah dulu. Dia sampai depan Kaabah, mostly selalunya bila sampai, kita masuk je Masjidil Haram tu, angkat kasut semua, berjalan, sampai dekat ruangan tawaf tu, saya tak akan terus buat umrah. Normally, kalau saya akan berhenti kat tempat orang solat sunat tawaf tu, tapi bahagian kosong sikit, cakap Haji sekarang dah berada di hadapan Kaabah. Tempat yang Haji memang nak datang. Bagi jemaah yang baru pertama kali datang, inilah impian yang Haji simpan bertahun-tahun ni, saya cakap kan. Betul. Saya bagi peluang Haji doa, Haji lepaskan kerinduan Haji sebelum kita mula tawaf. Jadi masa tu bukan selalunya lah, memang setiap kali saya bawa jemaah, ramai jemaah akan menangis. Especially jemaah wanita. Wanita pasti. Dan yang tadi saya cakap brother tadi tu dia menangis. Dia paling tak isak-isak. Oh ya. Nangis, ya Allah, saya terkejut Puan. Saya cakap hilang kejantanan dia. Kejantanan dia. Menangis Puan. Yang macam besar tu tiba-tiba jadi macam mana dia? Jadi keadaan dia. Dia datang seorang. Macam tu, ya Allah. Dia menangis, tak isak-isak ni. Sebab orang lain semua tengok. Tapi saya tahu dia menangis bukan dia buat-buat. Memang dia real lah. Memang dia real Puan. Dia datang memang dia ada azam perubahan pada diri dia Puan. Apa sebenarnya yang berlaku pada saat tu antara dia berlaku? Pernah ada yang menceritakan balik semula pada Ustaz ke? Apa yang berlaku pada dia dalam saat-saat mangan pecah? Abang ni based on apa yang saya bersembang dengan dia lah, Kawinan dia gagal. Sebenarnya bukan gagal lah, tapi jodohnya tak panjang. Jodohnya tak panjang. Dan dia beritahu saya, dia kata memang Allah uji dia, kerjanya pun tak berapa nak okey. Dia kerja as bodyguard security, cakap dengan saya. Gajinya tak berapa nak ni, dan disebabkan oleh kekangan kewangan ni, rumah tangga dia tak sustain lah. Dan anak-anak dapat pada isteri dia. Sedangkan dia ni, dia kata, saya ni Ustaz, muka saya macam ni, dia kata, macam kaki pukul orang ni. Dia sebutkan saya tu lah. Macam kaki pukul orang ni Ustaz. Tapi saya kerja siang malam untuk anak saya Ustaz. Masya Allah. Pokok pun dia tak isap. Allahuakbar. Dia kata memang duit saya memang untuk anak isteri saya. Tapi tak ada jodoh. Tak ada jodoh. Jadi dia kata Allah izin dia pergi umrah tu, dia disponsor oleh somebody. Yang dia sendiri pun tak sangka. Bila hari penceraian dia tu, ada somebody ni datang untuk support dia. Cakap pujuk, and then after 1 week, kawan tu cakap, kau nak tak aku sponsor kau umrah? Dia pergi umrah, dia duduk package Safwah kita. So memang dia datang tu, walaupun kita nampak dengan fizikalnya macam tu, tapi
dia ada something yang dia nak lepaskan kat Allah SWT. Which is dia kata kalau saya duduk kat Malaysia Ustaz, saya tak ada kawan-kawan yang boleh bimbing saya. Saya tak ada surrounding tu. Mungkin di Malaysia pun dia tak menangis macam tu. Dia tak menangis macam tu. Dia tak ada surrounding tu. So bila dia sampai dekat Makkah, orang menangis, orang datang untuk umrah, dia pun daripada Malaysia dah semangat pakai kek ihram. Jadi dia dah dekat sana memang pecah air mata dia pun. Saya tengok dekat airport, apa berada ni? Bag apa 4? Galas bag apa 4 bag? Apa boleh bayar 4 bag dah macam kenapa macam tu? Apa bag ini? Bag slipper Ustaz. Ini bag kek ihram. Ini bag buku. Ini saya cakap macam tu kan. Tapi depan Kaabah dalam ramai-ramai 48 orang tu, dialah yang air mata paling pecah sekali pun. Okey. Ya Allah Tuhanku. Saya nak hari ni kita memang cerita tentang hijrah sajalah ya, macam mana perubahan dan sebagainya kan, mungkin daripada pandangan sebenar Ustaz Haji Izzuddin Rosman. Dan malam ini juga mungkin ramai yang pecampangan kat luar sana, kita tak tahulah. Tapi ramai orang yang balik daripada umrah dan haji ni, tapi tak semua kekal berubah. Okey. Bagaimana sebenarnya nak mengekalkan kemabruran hijrah yang sebenar tu kita kekalkan? Sebab kenapa susah sukar sangat nak dipertahankan? Sedangkan di sana mungkin kita dah rasa memang cukup berhijrah dah. Faham? Okey, so malam ni kita sembang santai. Pandangan Ustaz tapi macam mana? Saya nak petik satu hadis lah. Al-iman yanzi wa yankus. Iman ini naik dan iman ini turun. So sebagai manusia biasa, memang kadang-kadang kita balik, kadang-kadang kita rasa jangan cakap orang lain lah, saya sendirilah puan. Kita saya pun sama juga. Tidak ada sesuatu yang terkecuali. Betul. Kadang-kadang iman kita naik dan iman kita turun. Tapi yang selalu saya suka sebut kat jemaah kan, bila saya bawa jemaah, setiap kali kita nak meninggalkan kota Mekah tu, nak keluar daripada area Tanaim tu, sama ada nak pergi Jeddah ke, saya normally saya akan buat orang kata silibus saya akan buat ulang kaji umrah dengan jemaah. Sebenarnya bukan ulang kaji umrah, ulang kaji perjalanan ibadah. Even kalau kita Zoom sebelum mula pun, saya akan sebut kat jemaah, even kat KLIA pun saya akan sebut, Haji dan Hajar pada tamu Allah, kita ni bukan nak pergi umrah. Kita nak pergi perjalanan ibadah. Means everything you buat tu semua adalah ibadah. So, kenapa saya cakap macam tu? Saya nak perbaiki semula orang kata niat jemaah-jemaah. Kenapa kita berada di sana? Nak ingatkan kita daripada KLIA ni bermulanya perjalanan ibadah kita. Bukan bila kita sampai depan Kaabah kita nak tawaf, nak niat kan nawaitu umrata apa semua Allah. Tak. Sebenarnya bermula daripada KLIA lagi. Dan jemaah yang ataupun sesiapa yang termasuk saya lah, kalau daripada awal tu niat je memang dia pergi untuk jalan ibadah. Macam mana kita nak sedar waktu di KLIA tu ramai yang datang hantar berbondong-bondong, yang kalau misalnya Ustaz pergi tengoklah sekarang ni musim haji ni, ahli keluarganya datang ramai, yang buat piknik dengan makan dekat tepi dia berpiknik ramai. Waktu tu nak rasa ni perjalanan ibadah nak bermula ni tak senang. Sebab keadaannya tidak tenang. Betul. Dan dia tidak mengingatkan kita sebenarnya perjalanan kita dah nak bermula. Betul. Lebih pada, saya dulu kan, ada satu soalan saya tanya. Kita tengok orang pergi Mekah, tak kira lah umrah ke haji ke kan. Kebanyakan orang pergi, dia akan peluk-peluk nangis. Macam dah tak balik dah. Betul. Tapi lama-lama tu saya tengok, kenapa ya orang pergi tu memang mesti menangis-nangis. Sebab saya ada bertanya dengan sahabat-sahabat dari negara lain. Okey. Tak ada. Tak macam Malaysia, tu. Malaysia je. Indonesia mungkin lah. Malaysia, Indonesia mungkin kan. Tapi lama-lama bila saya sendiri pergi, tak ada pun siapa hantar naik Grab pergi airport. Saya ada lagi banyak. Tak ada siapa pun menghantar. Yang saya pergi setiap bulan tu pergilah sendiri kan. Jadi kita nak kata luhurnya ataupun sungguhnya sebenarnya tu bermula dari perjalanan awal kan. Bila orang kata nak menghantar orang tu macam takut dia dah tak kembali kan. Tapi waktu tu masih lagi tak ramai yang rasa itu adalah sebenar permulaan perjalanan kita. Betul puan. Sebenarnya orang kata, ada yang saya dengar, perjalanan ni seolah-olah macam perjalanan kita menuju kepada kematian.
Mungkin Betul. itukah sebab dia? Okey, selalu ni pengalaman saya bila saya berdoa, antara doa yang saya akan selitkan, macam puan tahulah kalau KLA selalunya kalau time saya tu sengaja saya ambil peluang tu. Sebab antara dalam doa saya, ya Allah, aku tinggalkan ahli keluargaku, harta bendaku, segala urusanku, duniaku, akhiratku dalam jagaan. Dan kalau jemaah yang dia menghayati doa tu, sebenarnya dia faham bahawa ini dah perpisahan dah. Perpisahan. Kalau orang dulu-dulu naik kapal puan, naik kapal berbulan-bulan kan, ingat arwah nenek saya pernah ceritakan. Naik kapal tu belum tentu boleh balik. Ya betul. Kalau meninggal buang dalam laut. Buang dalam laut. Dan kalau kita tengok dekat Mekah kan, banyak perkampungan orang-orang Patani, orang Perak, orang dulu, orang Kedah. Saya ada jumpa mereka ni. Yang dah 7 keturunan, 6 keturunan. Jawapan mereka sama. Kalau kami pi ni, Ustaz dia kata, Syekh kami mai ni, kami trade dengan orang Arab sebelum dia jumpa minyak. Kami trade tonggas, kami trade beras untuk dapatkan tanah. Dan memang tak balik dah. Ya memang. Tapi sekarang mungkinlah orang tengok kecanggihan kapal terbang, orang rasa selamat lah. Orang tahulah selamat lah. 8 jam. Boleh tracking lagi siap. Boleh tengok flight radar. Adik saya selalu tengok flight radar. Lalu kat mana. Kan? So, sebenarnya benda tu sikit sebanyak dia kacau jugalah emosi kita. Dia kacau juga niat kita. Dia kacau juga family kita. Tak apa, dia pergi 2 minggu lagi balik lah. Mungkin ke itu tanda-tanda permulaan yang seseorang itu akan benar-benar berhijrah? Atau ni sekadar emosi saja? Kalau puan tanya saya, benda emosi dan niat ni sebenarnya dia berkait rapat. Dia berkait rapat lah. Nak kata orang yang tak menangis, yang tak rasa dia akan balik itu, orang yang rasa dia akan balik itu, nak kata dia tidak akan berhijrah, ada je yang berhijrah. Ada. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga yang bila dia pada awal tu dia pergi, dia dah rasa macam dia tak akan balik. Dia tak tahu, mungkin dia akan balik, mungkin dia tak akan balik. Sebenarnya nampak perubahan kat diri dia lebih mendalam. Dan Mutawif Andalusia ni puan, bila sampai kita selalu cakap kat jemaah tau, kelebihan mati di Madinah. Antara hadis-hadis Nabi kan. Saya akan tanya, okey ajar-ajar, siapa yang nak mati kat Madinah? Saya nak ajar doa Sayyidina Umar. Saya kata. Lepas tu ramai yang angkat tangan. Okey, saya nak ajar sekarang. Siapa nak belajar? Tak angkat tangan pun. Takut. Saya tanya, kenapa tak angkat tangan? Tadi macam ramai. Tapi tak ready lagi. Tak ready Ustaz. Cucu rumah, cucu kat Malaysia. Boleh. Tapi dalam masa tu ada jemaah yang angkat tangan. Dan memang Allah takdirkan jemaah saya tu dia meninggal. Dia bukan meninggal kat Madinah, dia meninggal kat Mekah. Masya-Allah. Kat Mekah. Hari kita nak balik dia meninggal. Doa yang saya share, doa dia angkat tangan, dia kata jam. Dan Allah takdirkan masuk Mekah, dia masuk ICU, dia meninggal kat Mekah. Ada. So sebenarnya pokok pangkal tu, perjalanan tu adakah daripada awal orang tu kata bagi kesan ke mabrur tu, sebenarnya tidaklah bergantung pada hari pertama bulanan. Tetapi sebenarnya bergantung pada niat balik. Ada orang memang daripada awal niat dia dah tahu dah, pergi ni aku nak berubah betul-betul, dan dia kekalkan niat tu, dia jaga. Memang ada jemaah kita tengok dalam flight pun kan, dia pegang langsung infotainment kat depan tu, tak pegang phone, dia letak tepi sebab dia nak jaga dia punya niat dia. Memang ada puan. Memang ada. Dan saya pernah ada seorang sahabat yang pergi haji. Beliau pergi haji dan sebelum dia, saya rasa seminggu 2 minggu sebelum pergi haji tu, sebelum penerbangan dia bagi tahu dalam semua grup, minta maaf, saya perlu exit daripada grup ini untuk menjaga haji saya. Haji dia. Betul. Ada jemaah macam tu. Ada yang begitu. Ada. Lepas balik dia masuk balik. Lepas dia masuk balik. Tapi yang penting dia exit, dia kata tak terganggu ibadah dia. So kita tengok dalam grup lagi ada, kita orang bahasa saya sebut seabag lah. Seabag, ada plain, ada blaming, ada excuse, ada gossiping. Dia kata benda tu memang ganggu. Sangat mengganggu sebenarnya. Kadang-kadang kita sendiri pun kita buka grup bukan sebab kita nak tengok, bukan sebab kita nak masuk campur dengan benda tu. Kadang-kadang ada benda penting. Tiba-tiba kita buka, alamak. Dan benda tu memang ganggu. Sangat mengganggu kan. Tapi itulah kadang-kadang perkara benda-benda ni kita antara
sedar dengan tak Ya, sedar. benda kecil-kecil ni. Benda small ni. issues Ya, macam small ni kan. issue. Pun sebenarnya bergantung balik pada niat orang tu lah. Kalau orang tu memang niat dia memang pergi Mekah, dia nak berubah, dia nak berhijrah, dia nak cari satu titik yang baru. Dan saya selalu sebut kat jemaah kan, kalau sampai Mekah pun saya selalu cakap ayat yang tadi saya cerita dengan puan awal. Saya kata, Haji-Hajah, abang, kakak semua, kalau kita kat Malaysia, hari ni kita berubah, esok kita pergi office kita berubah. Orang cakap, ni tak lama dah ni, buang tabiat ni. Jemaah gelak. Tapi Haji-Hajah dah ada di Mekah, Haji-Hajah berubah. Haji-Hajah bawa niat, doa Haji dah hajah, duit yang kumpul bertahun-tahun, semangatnya ada tu, Haji-Hajah ubah betul-betul. InsyaAllah Haji-Hajah balik ke Malaysia. Haji-Hajah tak perlu dah nak bahasan, tak perlu nak hipokrit. Sebab benda, bila kita pergi umrah ni, nanti sebenarnya dah ke pulau. Macam Ada pulau betul, benda kena kan? palau masa budak kan. Palau kan? To be honest lah, based on pengalaman saya yang saya tengok, bila orang balik umrah dia berubah, jarang orang cakap kat dia. Ya. Akan ada orang bercakap, tu balik umrah tu acah-acah ustaz lah, kejap je tu, nanti berubah lah, nanti lain lah balik kan. Tapi bagi saya, untuk orang yang betul-betul nak berubah, itu adalah satu titik perubahan yang baik lah. Sebab tanpa cabaran tu sebenarnya tak teruji lah. Betul. Tak teruji lah sebenarnya niat dia untuk berubah. Saya selalu cakap dekat jemaah tadi, perjalanan ibadah tu kan. Bila keluar daripada kota Mekah tu sampai dekat Tanaim tu, saya akan cakap Haji-Hajah, sebelum kita tinggalkan kota Mekah, sama-sama kita buat ulang kaji balik. Apa yang kita pergi Mekah. Saya kata kalau macam saya selalu bagi analogi dekat jemaah kan. Saya kata macam student, dia masuk universiti, dia nak dapat, dia buat degree, dia nak dapat 4 flat, dia nak dapat first class honours, dia nak dapat semua tu. Tapi along the way, dia akan ada quiz, ada presentation, dia ada everything. Bukan menentukan you dapat 4 flat ni pada final exam sahaja. Tidak. Betul. Jadi sama juga Haji-Hajah untuk dapatkan umrah yang mabrur, untuk dapat jentikan dekat hati kita untuk berubah sepenuhnya tu, atau berubah sebaik, bukanlah bergantung pada tu saja. Kalau tawar saing hantar anak buah saya tu berlari pun boleh, saya cakap. Saya kata. Tapi bermula daripada awal. Kita sampai, kita solat time, kita pergi masjid awal, kita alert waktu solat. Kita banyak bersedekah, kita banyak bagi salam. Assalamualaikum. Jumpa orang ni, kenal tanya balik kan. Kalau dah lalu kan. Assalamualaikum. Kenal saya ke? Tapi kalau kat sana bagi salam, biasa. So saya kata, madrasah ni adalah tarbiyah. Saya cakap madrasah, satu sekolah. So buat, bagi salam, bagi sedekah. Kat mana nak bagi sedekah, dia ni betul susah ke? Tapi kalau kat sana kita tak kira dah, dia susah ke senang, kita bagi je. Sebab kita percaya di sana ada pahala berlipat ganda. Betul. Kita mengaji kan. Kita everything lah, senang cakap kan. Paling banyak kita kontrol marah. Dekat Mekah ni, kita banyak kontrol marah. Kan? Okay, yang itu very challenging. Yes, very challenging. Very challenging. Dalam keadaan orang ramai, kena pula orang Malaysia ni rendah-rendah, main. Saya kena buat ni, retak hidung ni puan. Kena siku ke apa? Kena siku. Allah. Kena siku dan belah Afrika, tengah tawaf tu, pum. Saya terang apa dah. Pingsan. So retak hidung saya ni. So tu saya rasa dalam 10 years ago lah, benda dah lama. Tapi maksudnya benda tu saya tak langsung sebenarnya, dia mengajar kita untuk sabar sebenarnya. Kita boleh marah, kita boleh marah. Saya dia jemaah yang dia kerja, Ustaz, saya nampak ni Pak Arab ni siku. Bila tawaf kan, dia duduk tepi saya, tangan dia macam ni, kepak. Pok je dia. Saya pula tak tenang, bang, relax bang. Sebab kita pisah belakang, tak apa, relax, saya cakap. Dekat sini Allah jaga. Itulah. So sebenarnya cakap, saya kata pada jemaah, benda ni biar. Kita boleh jaga, kita boleh solat, kita boleh jaga waktu sedekah, kita boleh jaga bagi salam, jaga ukhuwah, kita jaga everything, insya-Allah umrah tu mabrur. InsyaAllah. Dan balik ke Malaysia, kita akan nampak perubahan pada diri dia. InsyaAllah. Macam itulah. Jadi saya rasa mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit reflection kepada audience daripada apa yang kita bincangkan ni kan. Adakah kalau seorang hari ini kan, dia rasa dia paling dosa, terpaling banyak dosa kan, rasa jauh daripada Allah, adakah tanah suci itu tempat yang terbaik untuk dia bermula semula? Okey.
Tapi ramai orang kata, kenapa nak pergi berkali-kali? Sebabnya solat tu Allah ada di mana-mana. Allah paling dekat, berada paling dekat daripada urat nadi kan. Dan kalau kita terlalu banyak sangat duit pun janganlah pergi umrah berkali-kali. Lebih baik simpan duit, pergi haji ataupun sedekahlah pada orang lain yang lebih memerlukan. So sekarang ni kita berhadapan dengan isu reflection ini. Adakah sebenarnya, macam saya kata tadilah, orang bila pergi umrah atau haji ni pasti ada satu niat yang tersimpan dalam hati kan. Jadi adakah tanah suci itu tempat terbaik kalau dia nak repeat dan repeat? Lagi dengan umrah yang lain. Kafaratu lima bainahuma. Diampunkan dosa di antara duanya. Ya. Macam pandangan Ustaz? Okey, sebenarnya Puan punya soalan tadi tu, dalam maut yang saya selalu dapat juga daripada jemaah. Ustaz, siapa nak pergi umrah banyak? Ya, dia kata, baik sponsor orang lain pergi orang lain keluar. Ya, alih-alih kita. Alih-alih muka yang sama je, bagilah peluang orang lain. Ya. Ada pula yang kata Jemaah Andalusia macam tu. Saya dah 16 kali pergi. Ya, betul. Masya Allah. Betul Puan, saya dapat. Allah beri rezeki yang melimpah ruah pada dia. Ada jemaah tu dia boleh listkan kat saya. Umrah pertama saya dengan Ustaz Madani. Umrah kedua saya dengan Ustaz Hasibuan. Umrah ketiga saya dengan Ustaz Uka. Umrah keempat saya dengan Ustaz Bismi. Saya lihat dia list kat saya ni 10 nama. Saya cakap dia, Haji saya ke berapa? Ke 10 Ustaz. Okey, tak apa, saya make sure saya terbaik, saya kata kat dia. So memang ada jemaah kita ramai yang macam tu. So to be honest lah, saya tengok jemaah-jemaah ni bab adakah patut dia bagi duit tu pada orang lain ataupun adakah patut dia simpan duit tu untuk pergi haji, which is bagi saya belum tentu lagi pun. Kalau dia ada duit mencukupi pun tapi dia tak dapat kota haji pun satu hal jugalah. Tapi actually semua orang pergi umrah ni dia ada niat dia tersendiri. Dia ada orang yang dia rasa memang setiap kali pergi tu ada niat yang berbeza. Ada hasrat yang berbeza. Betul Puan. Ada orang kata nak recharge. Recharge. Nak recharge. Mungkin dia dekat Malaysia recharge bateri kan. Ada orang mungkin dia kata Allah tu dekat, solat je, solat. Tapi tak semua orang duduk dalam culture ataupun suasana surrounding yang mana dia sentiasa dapat recharge. Ada orang yang family dia memang Allah bagi, Allah izin, family dia selalu ingatkan bab agama and so on. So betul, dia boleh recharge. Tapi ada orang yang duduk dalam culture ataupun surrounding yang mana orang lain pun terumbambing juga. Dan dia rasa the best place untuk dia recharge balik, dapatkan balik semangat dia untuk jadi a better person is dia pergi umrah. Memang ada. Ada orang yang background balik pekerjaan dia sendiri. Betul. Pekerjaan yang tidak, saya kata macam mana, pekerjaan yang mungkin bercampur baur dengan lara dan sebagainya. Betul. Kan? Tapi dia tidak boleh lari daripada keadaan itu. Correct. Betul. Jadi dia rasa the best way is dia pergi umrah untuk dia recharge, untuk dia sucikan diri dia. Masing-masing ada niat masing-masing. So kalau Puan tanya saya, adakah dengan cara pergi umrah tu adalah antara refleksi yang terbaik kan untuk orang tu berubah. Jadi titik permulaan. Yes. Dari situ dia ada kekuatan. Betul Puan. Kekuatan untuk keluar daripada kampung dia. Sebab kita kata rumah Allah is Baitullah. Semalam saya buat story semalam. Semalam. Pagi tadi. Saya kata every time hati saya galak ataupun saya rasa tak tenang, saya cakap saya akan pergi ke rumah Allah. Saya akan pergi ke masjid. Sebab Allah sebut ala bizikrillah tatma'innal qulub kan. Dengan mengatakan Allah, hati-hati tu akan jadi tenang. Ada orang komen kat saya. Takkan kau ingat Allah kat rumah Allah je? Ada. Tapi again, itu adalah magnet. Kat rumah Allah tu ada something tau. Ada magnet yang Allah, bila kita pergi kat situ je kita rasa tenang. Dan ada orang, dia rasa dia boleh pergi umrah, itu adalah rumah Allah yang paling suci di atas muka bumi. Kat situlah orang kata magnet yang paling kuat kat sini. Kat situlah dia rasa dia boleh dapat kekuatan. Orang kata, kalau orang nak lari ni, dia minum ayak 100 plus ke apa ke, itulah tempat dia. Kat situlah kekuatan. Kekuatan dia kat situ. So yes, Mekah is very orang kata tempat yang paling tepat untuk seseorang tu. Pertama kali saya pergi umrah kan, sebenarnya saya menganalisa sendiri
apa sebabnya waktu itu kita rasa ketenangan yang sangat tak boleh kita describe. Dan bila kita balik, keserabutan tu datang balik. Betul Puan. Betul kan? Jangan cakap Puan, saya Saya pun pun tak tahu sama kenapa, Puan. apa magisnya di sana. Di sana memang membuatkan, sebab itulah kita nampak ramai orang berulang-ulang kali pergi dan pergi dan Betul. pergi. Kita tak nampak, tak tahu kenapa. Betul. Walaupun macam mana yang kita dia penuh dengan keseributan. Masa mula first time saya pergi, saya terkejut. Kata ni tempatnya rumah Allah kan? Ya. Kenapa keadaan dia chaotic sangat macam ni? Dengan sampah, dengan perangai manusia. Dengan perangai macam dengan yang ya. macam-macam sangat. Betul. Tetapi ketenangan tu ada di Ada, situ. yes. Walaupun sebenarnya kat Malaysia tak chaos macam tu. Tak Tapi chaotic kat Malaysia macam kita tu lagi kan? serabut. Lagi serabut. Saya sendiri perempuan benda yang sama. Rasa Duduk sama kat Mekah, Mutawif ni kita jaga 48 kepala. Dan kalau kita pergi pula satu flight charter tu, jaga 300 lebih jemaah. 300 lebih kepala. Macam-macam kepala kita handle manusia kan. Tapi kadang-kadang dia tenang je. Tenang. Ada masalah kita boleh settle. Tapi balik Malaysia, dia mula damai. Alamak, aku nak kena bayar rumah. Dia banyak duit aku nak kena itu, aku nak kena ini, aku nak kena pergi sana, ke sini. Tapi ramai yang kata mungkin berada di sana tu kita berhadapan keadaan yang artificial. Artificial maksudnya bukan kehidupan kita sebenar. Sebab waktu itu beban kerja, bebanan tugas, keluarga, semua orang berada dalam mode ibadah. Mode ibadah kan, himpitan duniawi yang kita ada selama kita berada di sini. Apa pandangan Ustaz? Kalau Puan tanya dekat saya lah kan, to be honest lah, semua manusia actually memang dia mencari, orang kata mencari ketenangan, mencari fitrah manusia itu. Fitrah kita memang macam mana pun kita akan kembali pada pencipta kita. Macam mana pun. Orang tu bahasa kasar teruk lah. Teruk macam mana pun. Kita tak boleh judge manusia. Saya tak tahu nak macam mana. Teruk macam mana pun, akan ada satu lowest point yang dia akan cari Allah SWT balik. Dia akan cari. Dia akan duduk, dia akan menangis, dia akan cari. Macam mana pun. Akan ada. Fitrah kita. Fitrah manusia. Saya ada jumpa zaman saya belajar, zaman masa saya terlibat dengan student so on. Ada je yang pergi naik club. Memang ada. Pergi minum arak pun ada. Tapi at the end, dia kata dia tak dapat juga ketenangan tu. Dia akan cari fitrah. Saya kata sebenarnya semua manusia dia nak back pada Allah SWT. Dia nak back tapi dia ada gangguan-gangguan surrounding. So memang the best place is Mekah. Sebab memang sebenarnya ni disebabkan distraction. Maka kita lari daripada fitrah asal kita. Memang kejadian Adam dan Hawa disebabkan oleh distraction. Maka sebenarnya jadilah seperti kita lah juga distracted kan. Jadi Ustaz, saya nak tanyalah, kalau kita dah tahu kita ni banyak dosa, memang semua orang tahu dia banyak dosa, tidak ada siapa pun yang maksum betul. Kenapa kita masih bertangguh? Dan kita tahu sebenarnya kalau tempat nak bertaubat, dan mungkin kita dah tahu wajibnya mengerjakan umrah dan haji itu. Kenapa ramai masih lagi bertangguh? Sebab Ustaz, dalam statistik yang saya dapat terkini, bagi setiap tahun, sehanya sekitar daripada umat Islam kat Malaysia ni ada lebih kurang dalam umat Islam umat Islam di Malaysia ni, saya rasa sekitar dalam 23 juta umat Islam di Malaysia. Selebihnya adalah yang lain. Tetapi dalam setahun yang pergi mengerjakan umrah dan haji ini, hanya sekitar 300 lebih, tak sampai 400,000 manusia. Sikit sangat. Yang pergi sikit sangat. Kenapa ramai yang masih bertangguh untuk berubah ataupun mengerjakan, mungkin orang kata saya boleh berubah lah, tak payah pergi umrah atau haji. Tetapi ramai yang masih bertangguh untuk sampai pada fitrah dia, sujud di tanah suci. Back balik,
pada tadi Puan cakap dia ada distraction. Sebenarnya Mungkin satu pasal isu istitaahnya lah. istitaah lah. Kita kena kembali juga pada keadaan istitaah, Betul, kan. betul, kemampuan dia. Tetapi ramai juga dari segi kemampuan tu ada. Betul. Betul. Tetapi masih lagi bertangguh. Adakah sebenarnya ramai yang masih belum benar-benar takut tentang kehilangan Allah? Okey. Saya tanya bukan takut pada Allah tapi kehilangan. Sebab dia tak nak pun pergi. Okey, takut tak nampak based on kalau based on yang saya nampak lah, sebab saya bercampur macam-macam manusia kan. Ya. Based on yang saya nampak, ada orang yang sebenarnya dia tidak memahami hakikat sebenar sebagai seorang Islam. Bukan dia tidak memahami, dia kurang memahami hakikat sebenar sebagai seorang Islam. Dia nampak jadi orang Islam ni solat. Ada duit lebih, bayar zakat, buat sedekah. Tapi sebenarnya dia tidak memahami hakikat sebagai seorang Muslim tu, macam mana acuan Quran, macam mana acuan hadis. Sebab tu Rasulullah SAW, kalau tak Rasulullah takkan sebut, aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang mana kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu pegang teguh pada duanya, kitab Quran dan sunnah aku. Tu Nabi sebut. So ramai orang yang dia tidak memahami yang sebenarnya kalau Islam betul-betul balik pada Quran dan sunnah. So bila dia tak faham benda tu, and then surrounding dia, and then distraction macam-macam, dia tidak merasakan orang kata urgency untuk pergi buat umrah tu. Kena pergi buat umrah juga. Dia tak nampak ramai orang benda tu. rasa macam tunggulah aku tua dulu. Ada ramai juga saya rasa yang rasa bukan saya rasa, sebenarnya ramai yang berkata kalau misal nak pergi, sebab kita nakkan perubahan tu, betul, nakkan penghijrahan tu, janganlah waktu muda sebenarnya nak berhijrah. Muda enjoy dulu. Muda enjoy dulu sebab takut nanti kena macam-macam nak kena buat, macam-macam perubahan yang kena buat, kan. Dan tunggulah dah tua sikit lagi baru pergi, dah mungkin yalah. Tapi sekarang ni saya lihat ada satu fenomena, yalah, walaupun tak kira lah asal dia nak bercuti ataupun niat niat pun tak apa, tapi dah ramai orang muda dan ramai juga yang telah cuba dan mereka dah daftar dari awal dan mereka pergi mengerjakan haji. Betul. Ramai juga orang muda. Berlaku juga gelombang orang muda. Betul. Kalau Puan tanya saya memang saya melihat sendirilah waktu kita pergi buat haji kan, jaga jemaah. Memang saya nampak ramai orang muda, Puan. Dan surprisingly saya ramai kawan-kawan jemaah muda yang jadi kawan-kawan saya masa haji. Sebab dulu orang cakap muda ni enjoy dulu. Nanti dah tua taubatlah. Saya ada satu soalan sikit adakah mungkin kita pergi ke tanah suci tapi hati kita masih belum berniat untuk meninggalkan dosa? Ya. Soalan tu kadang-kadang ada benarnya, kan? Ada benarnya, Puan. Ada benarnya. Betul. Jadi perjalanan dia tu sebenarnya hanya sekadar pergi. Ya. Dia tak bawa niat yang sebetul-betul roh dia. Yes. Dia pergi sekadar pergi untuk menyelesaikan orang kata rukun Islam yang kelima. Untuk melengkapkan rukun Islam yang kelima. Sebab apa dia kata Islam tu terbina atas 5 benda, kan? So okeylah, aku cukup yang kelima, cukup lah. Tapi sebenarnya dia tidak sedar yang kenapa Rasulullah SAW cerita pasal rukun Islam ni. Bukan Rasulullah sebenarnya, malaikat Jibril AS cerita kan pasal rukun Islam ni kan. Kenapa letakkan yang nombor 5 ni? Sebab kenapa nombor 5? Nak jadikan dia balik kepada fitrah balik. You dah buat dah 1, 2, 3, 4. Bila buat yang kelima ni, you ingat balik yang keempat-empat. 1, 2, 3, 4 ni. Sempurnakan balik yang empat-empat ni. Kan? Mantapkan balik sebab yang empat tu ada dalam yang kelima. So kita kata kalau rumah, yang empat-empat ni adalah dia punya tiang seri. So pergi umrah bukan sekadar untuk jadikan sebagai bumbung saja, tapi kita nak kuatkan balik tiang-tiang seri tu supaya rumah kita kuat, sempurna. Tapi ramai orang dia tidak memahami benda tu. Dan saya rasa tu sebenarnya tanggungjawab pada kita jugalah, kan, untuk kita sedarkan orang sekeliling kita. Saya rasa berdosa sebagai travel agency lah, Ustaz. Kerana benda ini kita tidak sampaikan dengan baik. Sebab hijrah ni bukan tukar tempat. Betul, Puan. Tetapi sebenarnya dalam hati. Kan? Tukar tujuan hidup, hati kita. Betul.
Dan itu sebenarnya hijrah yang sebenar kan. So saya suka tagline Andalusia, penyucian jiwa di tanah suci. Ya, penyucian jiwa. Dia bukan sekadar satu ayat tau. Sebenarnya kalau kita memahami sebagai mutawif, kita memahami penyucian jiwa di tanah suci ni, kita nak sucikan jiwa kita ni bukan bermakna kita pergi untuk buat umrah je. Tak. Kita nak back balik pada fitrah kita. Kita nak ingat balik why kita solat. Betul. Why kita keluarkan zakat. Why kita berpuasa. Semua tu bukan sebab kita orang Islam je kita kena buat, tak. Dia punya orang kata falsafah dia lah. Kalau Ustaz Daud dia suka sebut falsafah. Falsafah dia lah. Memang ada falsafah pun. Itu hakikatnya. Dan bila kita ingat semua tu, insya-Allah umrah kita pun kita tahu. Kita pergi umrah ni kita nak mencari sesuatu, kita nak berhijrah. Kan, sebab kalau tengok balik pun Nabi sebut dalam hadis 40 hadis yang pertama adalah tentang niat. Kan, kalau orang tu dia berhijrah kerana mencari Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau dia hijrah dia sebab nak dapat seorang wanita yang dia nak kahwin, itu je lah dia dapat. Sama balik pada umrah. Kalau orang tu pergi umrah semata-mata untuk dapatkan title haji, pergi umrah atau haji kan, semata-mata title umrah haji, aku dah jejak Mekah, itu je lah dia dapat. Itu pun ada juga. Ya, memang ada. Juga, memang kan? ada. Tapi kalau orang tu memang dia pergi dengan niat dia nak mencari diri dia balik, insya-Allah dia akan dapat. InsyaAllah. Dan saya rasa tadi Puan kata tanggungjawab travel agency kan, sebenarnya tanggungjawab mutawif jugalah sebagai orang yang paling dekat dengan jemaah kan. Betul. Waktu kita buat Zoom, kita ingatkan balik jemaah. Bila dalam bas, kita ingatkan balik jemaah. Kadang-kadang ada jemaah dia tak tahu, bukannya dia tak nak, tetapi dia tak tahu apa yang dia patut bawa sebenarnya. Apa yang aku patut cari kat Mekah. Kadang-kadang kalau kita cerita tentang falsafah ni kan, bila kita tawaf mengelilingi Kaabah tapi dalam hidup kita ni, sebenarnya setiap perbuatan kita ni adalah sebenarnya kehidupan kita. Betul. Perbuatan semasa dalam umrah atau haji kan. Betul. Jadi dalam hidup kita sebenarnya kita kena fikir juga apa sebenarnya yang kita jadikan pusat yang kita keliling. Betul. Kan? Jadi benda-benda inilah yang kalau hidup kita berpusing, bila kita tawaf tu kita berpusing kerana Allah. Betul. Hidup kita di dunia ni berpusing kerana apa? Kerana apa? Paksi kita apa? Paksi kita apa? Duit, ego. Dapat duit lah. Dapat nak fame, dapat fame lah. Jadi begitulah. Dan Puan, so, bila buat umrah dengan haji tu kita kena fikirkan benda itu. Sebenarnya itu adalah simbolnya yang dalam kehidupan sebagai seorang Islam kan. Sebagai seorang Islam. Dan kalau Puan tengok, kalau kita tengok sendirilah dekat even dalam masyarakat kita pun, kalau orang tu dia meletakkan Allah dan juga agama dekat nombor satu, dia dapat everything. Kita jarang kita nampak orang yang letakkan agama nombor satu tu dia miskin. Jarang. Betul, jarang sangat kita nampak hidup dia susah. Kan? Sama juga kalau pergi umrah. Kalau orang tu dia pergi umrah dengan niat dia nak mencari diri dia, jarang kita balik kita tengok dia balik diri dia macam tu balik. Jarang. Kadang-kadang saya ada jumpa jemaah kan yang dia tak nak botakkan kepala pun. Dia kata, Ustaz, saya seumur hidup saya tak pernah botak kepala. Tapi dia pergi umrah, dia boleh botakkan kepala. Sedangkan tahallul bercukur tu bukan benda wajib. Betul. Boleh bergunting. Boleh gunting. Tapi kita cerita dekat dia, Nabi kata Nabi doa 3 kali untuk orang yang bercukur. Dia cukur. Sedangkan dia kata, Ustaz, saya sayang rambut saya ni, saya tak boleh cukur. Mesti rambut lawa je lah. Rambut lawa. Isu habis lah. Dia kata kau cukur habis lah. Tapi sebab apa Wan? Sebab dia datang dengan niat yang betul. Memang niat dia nak mencari keredaan Allah SWT. Dia nak cari diri dia balik. Dia nak sucikan diri dia. Apa saja benda yang dia boleh buat, walaupun benda tu sekecil-kecil benda, dia akan buat. Betul. Jadi kalau kita nak berubah, berapa banyak usaha yang kita benar-benar buat? Betul. Ataupun kita hanya berharap sahaja tanpa bergerak. Okey. Kan? Kita kata senang macam orang cari duit lah. Nak kaya. Nak kaya tak boleh cakap aku nak kaya je. Tak boleh. Usaha kena ada. So saya selalu tengok kata apa income kita dapat adalah sama dengan usaha kita. Refleksi pada effort kita. Ya, betul. Kita effort macam ni, macam itulah kita dapat. So sama juga kalau orang tu nak pergi umrah, kalau sekadar niat dia memang nak apa fame je atau nak buat TikTok je, itulah dia dapat. Dia akan dapat itu. Tapi kalau orang tu memang dia pergi dengan usaha dia, memang dia nak berubah, kita akan niat dia memang nak berubah, kita akan nampak pada usaha dia. Dia usaha, dia nak berubah, dia buat betul-betul. Bila dia balik, kita akan nampak diri dia yang baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu insya-Allah itulah yang saya duk nampak pada jemaah pun. Kan? Jadi perubahan-perubahan ni memerlukan usaha. Betul Puan. Bukan sekadar doa sahaja. Bukan sekadar doa, bukan sekadar cakap. Usaha kena ada. Doa kita boleh doa. Tapi doa ni Allah kata aku akan makbulkan bila engkau berusaha.
Kan kita tengok Nabi kata, bila mana Allah kamu tak akan membantu umatnya melainkan dia kita tidak berusaha sendiri. mengubah diri. Mengubah diri, Betul. kan? Dan kalau ada tengok puan tengok ada hadis Nabi kan, Nabi Aha. kata kalau bawa unta, tambat unta tu dulu, kemudian baru tawakal ala Allah. Kemudian bertawakal. Betul. Bukannya kau pergi tinggal unta tu, esok harap unta tu ada kat situ. lagi. Tak. Betul. Kena usaha dulu, kena tambat dulu. Betul. Saya nak sentuh sikit lagi tentang kita sambung sikit pada Boleh Wan, haji. tak ada masalah. Kita sambung sikit pada haji sebab dalam haji ada sesuatu perkara yang tidak ada dalam umrah, iaitu wukuf di Arafah. Betul. Saya Alhamdulillah bila saya memang setiap tahun pergi mengerjakan ibadah haji. Momen yang paling best sekali ialah waktu wukuf itu. Betul Puan. Sangat best. Sangat. Sebab di situ banyak hijrah taubat yang boleh kita buat dan momen itu memang kita boleh rasa. Tetapi dugaan dia waktu itu jugalah kepanasan yang amat sangat sehingga kan ramai yang alpa dan termasuk saya sendiri, bila dia terlalu panas kita jadi mengantuk dan tertidur. Ya, ada. Kan? Jadi benda-benda macam ni, kita katakan wukuf di Arafah ni adalah momen atau saat yang kita paling hampir pada Allah sebab saat seorang hamba dengan Allah. Betul. Kan? Tapi kalau seseorang tu berada di Arafah tapi tak rasa apa-apa pun, apa maksud dia? Okey. Ada kan? Ada. Ada. Memang ada. Kita lihat ada. Memang ada. Ha-ha. Saya nak kongsikan momen saya tengok dengan jemaah-jemaah kita lah. Ha-ha. Bila tiba hari Arafah ni Puan, saya tengok ramai jemaah suami tak ingat isteri, isteri tak ingat suami dah. Ada ya? Ada. Ada. Bukan tak ingat tu sebab tak ambil tahu. Aha. Sebab masing-masing nak rebut wukuf di Arafah tu, nak rebut pengampunan dosa tu. Ya. Pengampunan tu. Saya tengok Puan, saya ada jumpa satu jemaah kita ni, dia bawa 2 orang isteri. Oh. Dia bawa 2 orang isteri. Dia halau isteri dia. Kau duduk sana, kau duduk sana. Macam kacau aku. Dia duduk kat situ, dia menangis seorang-seorang. Isteri pertama kat sana, isteri kedua kat sini. Memang menangis. Ramai juga jemaah kita pun saya tengok yang isterinya duduk tempat lain, suami duduk tempat lain. Berdoa menangis. Kan kita tengok hadis Nabi kan, bila dah makin dekatnya waktu penghujung tenggelamnya matahari tu, makin tinggi doa Nabi sampai menampakkan putih ketiak Nabi. Dan itu momen yang saya nampak dekat Arafah selalu. Tetapi tak dinafikan ada segelintir yang dia waktu wukuf tu saya nampak time tu lah dia sibuk TikTok, rakam, live kan? Even kita sebagai mutawif atau petugas ni, kita nak ambil video tu sebab kita nak simpan untuk policy of company lah kan. Kita nak simpan momen tu. Kita nak educate orang lain. Tapi kita sendiri pun rasa bersalah. Sebab ya Allah sayangnya itulah waktu yang setahun sekali tu je. Sekali itu tu saja. Je dah setahun. Tubuh berada di Arafah. Tapi hati kita makin menjauh. Betul Puan. Ada ya. Saya duduk sana saya menangis. Tapi ramai kadang-kadang kita tengok petugas-petugas, ramai yang masa time tu semua sibuk-sibuk, ramai yang masih berborak, yang macam-macam kan. Rasa macam sayangnya. Sebab momen ni lah yang Allah kata segala semua langit 7 Dibuka, tak ada hijab. Allah kata pada hari Arafah aku turun ke langit dunia, yakni langit yang paling dekat dengan hamba-hamba aku, paling rendah. Nabi bangga, Allah bangga dengan hamba-hamba dia. Allah kata lihatlah manusia ni, hamba-hamba aku ni, dia datang segenap pelosok dunia dalam keadaan tidak terurus tubuh mereka. Berdebu-debu tubuh mereka, semata-mata mengharapkan pengampunan dari aku. Ya Allah kata waktu itu, andai mereka datang dengan dosa sebanyak buih di lautan, atau sebanyak titisan hujan, atau sebanyak debu yang berterbangan, aku akan ampunkan semua dosa mereka, termasuk dosa orang yang mereka minta. Ada hadis Nabi tu. So macam Puan, contoh tahun ni saya tak pergi haji. Kirim doa. InsyaAllah. Kirim doa. Sebab Nabi kata orang dia minta. So, kalau orang yang pergi haji tu dia doakan kita, Allah kata aku ampunkan juga dosa orang tu. Benar? Betul? So sebenarnya momen tu kita dapat dalam setahun sekali sahaja. Tetapi tak dinafikan, memang ada orang dia tak rasa. Ada orang dia pergi for the sake of kerja, bertugas. For the sake of bertugas. Tapi sebenarnya sebagai petugas sekalipun kita boleh bawa 2 niat. Kita memang bertugas, itu amanah tanggungjawab pertama. Tapi dalam masa yang sama niat kita waktu tu jemaah semua memang tengah doa. Kita tak ada apa-apa kekangan pun. Pergilah duduk doa juga. Doa nangis dengan jemaah. Saya seronok tengok Ustaz Alam Shah doa. Allah menangis jemaah kita semua, ya Allah. Itu kalau siapa tak nangis memang hati tak tahu nak kata lah. Tak tahu nak kata lah kan. Tapi
kalau kita diberi peluang kan waktu di Arafah ni kan, apa yang patut kita minta dan apa yang patut kita sesali waktu tu? Okay. Sebab sekarang ni kita dah tinggal berapa hari wukuf lagi Betul lah. Berapa hari lagi nak wukuf ya? Dah dekat dah Dekat rasanya. sangat, dekat sangat. dah. Hari ni dah 18 Zulkaidah Hujung bulan dah pun. ni saja saya rasa dalam 20 hari lagi mungkin. Plus minus dalam 23 hari lebih kurang plus minus. Ya. So apa yang patut kita minta? First of all memang pengampunan dosa lah. Of course. Sebab manusia ni dalam hati dia memang ada titik hitam dosa. Dan Allah kata Allah ampunkan. Itu je peluang yang kita ada untuk kita minta pengampunan dosa. Sebab Allah kata keluarlah kamu dari Arafah seperti bayi baru dilahirkan. So itu pengampunan dosa. And then bagi saya lah waktu tu hijab ni tak ada. Allah dah buka langit seluas-luasnya. Minta lah. Nak minta apa? Sahaja Anak yang pun. soleh ke? Even nak kaya pun minta. Lah. Minta. Nak tender. Minta. Kan pada video daripada gini kan. Fulis. Dia datang next year tu memang dia kaya. Ya. Dan dia bawa orang kampung dia semua. Padahal sebelum tu dia pergi fulis. Pak Arab cakap, ya Syekh, dia kata doa jannah. Nak fulis. Dia lawan balik. Minta Allah bagi. Allah bagi. So sebenarnya waktu Arafah ni time tu lah nak minta apa pun. Doa, minta. Dan paling penting sebenarnya adalah doa bagi saya lah. Ditetapkan iman. Sebab macam kita kata ditetapkan iman, and then yang kedua Allah makhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Matikan aku dalam keadaan baik. Akhirat hidup yang baik. Sebab kita tak tahu pun ajal kita ni Allah ambil dalam keadaan kita tengah baik ke kita tengah buat dosa. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Tak siapa tahu. So itu sebenarnya benda paling penting kita nak minta dengan Allah. Dan kita minta dengan Allah supaya dimasukkan syurga dengan rahmat Allah. Sebab kita buatlah pahala banyak mana pun, tapi kalau tak ada cukup nak masuk kerahmatan Allah syurga. memang tiada lah kan. Betul pun. So kalau saya apa yang sepatutnya orang minta waktu Arafah, itu antara benda yang saya rasa patut. Anak ni dapat jodoh yang baik. Anak ni dah kahwin SPM 10 tahun. Macam mana? SPM yang kahwin 10 tahun belum ada zuriat. Itu benda wajib yang selalu saya akan tengok jemaah punya doa. Tapi kadang-kadang mereka terlupa nak minta yang benda-benda tadi ni. Akhirat hidup yang baik. Diampunkan dosa-dosa. Sebab apa? Hati manusia ni penuh titik hitam. Hati saya pun sama pun kan. Sama Allah tutup aib kita je. So kalau hati tu Allah sucikan, hati orang tu tak ada titik-titik hitam. Bukan tak ada, Allah ampunkan dosa-dosa dia. InsyaAllah tak ada hijab. Dia balik Malaysia nak doa dengan Allah pun tak ada hijab. Kurang hijab dia tu. Doalah apa nak minta pun. Kan? So itulah yang sepatutnya. Tapi betul lah, makna hijrah ni sewaktu kita di Arafah ni, inilah titik kita reset semula. Betul pun. Reset semula segalanya. Betul. Reset, refocus balik. Refocus semula. Refocus balik. Kan? Sebagai seorang hamba Allah ni, kita reset. Kemudian kita refocus. Kemudian macam tadi Puan kata kalau takut orang tu balik Malaysia kan, satgi kena palau kan soalan. Tapi sebenarnya bagi saya lah, kalau dia dah reset, dia refocus balik kan, benda-benda Nasir bisikkan tepi-tepi ni, umpama benda kecil untuk dia. Dia tak rasa apa dah. Kalau betul-betul dia reset. Kalau betul-betul dia reset, dia fokus balik hidup dia memang untuk kejar, untuk cari Allah SWT. Yang kecil-kecil orang palau ke, orang kata itu ini tu. Tapi minta maaf lah Ustaz, kadang-kadang antara kita ya, saya lah kan, semualah manusia kan, ada kadang-kadang dosa-dosa yang kita dah selesa. Kita dah terlalu kerap buat. Adakah dalam masa kita reset ni, kita kena fikir, adakah mungkin waktu tu ramai yang tidak mahu ni kerana dia rasa tak sanggup nak tinggalkan. Dia duduk dalam comfort zone. Tak sanggup nak tinggalkan ego, tak sanggup nak tinggalkan pekerjaan, tak sanggup nak tinggalkan keselesaan kehidupan. Mungkin kehidupan selesa tak ada masalah, tapi kehidupan yang penuh dengan lara dan benda-benda yang tak sepatutnya dibuatkan. Adakah sebenarnya itu antara sebab orang bertangguh dan tidak mahu atau takut dan lari daripada berhijrah ni, pergi mengerjakan ibadah haji atau umrah? Okey, kalau Puan tanya saya, benda tu antara dia punya faktor je. Sebab selesa. Tak ada orang yang sanggup untuk sengaja nak pergi tinggalkan dia punya comfort zone. Ya, betul. Tak semua orang. Itu lumrah kita manusia. Lumrah manusia. Termasuk saya sendiri Puan. Tak semua orang sanggup untuk dia berhijrah tinggalkan apa yang dia dah ada dah benda tu. Contohlah Puan Contoh. Saya kerja dengan Rusia ada 13 tahun. Rasa agak-agak sanggup ke saya nak keluar pergi company lain. Aku dah duduk kat Rusia 13 tahun dah. Nak minta apa? Saya dah tahu hujung pangkal semua
dah tahu. Dia boleh live sekali ke apa Ya, kan ya. podcast. Nak pergi sana belum tentu lagi. Tentu lagi Kan? ya. Tapi yalah saya tak Yes. tinggal lah insyaAllah. Tapi yalah kadang-kadang orang duduk dalam comfort zone dan fitrah sebagai manusia bila kita dah selesa kita akan repeat Tak sukalah. benda yang kita selesa tu. Benda yang alien pada kita tak Ya, suka. benda yang alien kita tak suka. Ya, Itu ya. manusia. Betul? Tapi tadi balik pada soalan puan, adakah itu punca orang jadi takut nak Takut, pergi? lengah, Ya, tangguh. betul puan. Memang based on benda. antaranya memang macam tu. Kan? Kalau dia dah Sedangkan contoh hijrah tu adalah satu benda yang resetting tu sebenarnya Resetting. sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Betul. Contoh kita ambil contoh. Orang tu mungkin dia dah sedap hidup dengan rasuah. Dan dia rasa bila dia tinggalkan rasuah, dia tak cukup duit. Yes. Dia tak cukup duit. Macam mana duit nak tak cukup ni? Dari mana dan nak dapat sources dah lari? Dia akan ada ayat apa tau? Aku bukan tak mau tinggal rasuah. Tapi kalau aku tinggal, siapa nak bagi makan anak bini aku? Yeah. Siapa nak bayar kereta aku? Siapa yeah. nak dia ada rasa takut tu juga sebenarnya. Dan tanya saya, bukanlah kita nak bagi excuses, tapi ya kadang-kadang orang takut sebab dia ada faktor-faktor ni. Dan bagi saya sebenarnya kalau contoh yang penting, macam dari segi pemakaian seorang wanita juga pun sama betul, juga. sama. Dari segi mungkin pekerjaan tidak mengizinkan beliau untuk berhijab, contoh kan. Semalam baru saya sembang dengan isteri saya. Saya ada kawan cabin crew tak payah sebut airline mana. Dekat luar memang dia pakai tudung elok. Tapi bila dia fly memang dia free hair. Free hair. Dekat Facebook, IG, TikTok, Threads tak ada satu pun gambar dia free hair. Tapi bila saya jumpa dia atas flight memang dia free hair. Memang ada. Dan saya pernah tanya, saya kata kat dia, tidak akan mau berhijrah. Tidak akan mau berhijrah. Dia kata dekat saya, kalau saya pindah pergi tempat lain, saya kena starting from gaji bawah. Saya kena starting dari bawah. Kan. Saya ada anak. So, saya nak cakap dekat dia sebab saya rasa kalau saya duduk kat tempat dia pun satu pilihan yang susah. Mungkin. Ya, satu pilihan yang susah. Which is dia kata kalau aku tak bagi makan anak aku semua tu, itu pun aku punya amanah juga. Tanggungjawab dia. Tanggungjawab. Tapi ya kadang-kadang puan, benda ni satu soalan yang susah lah puan. Susah. Tapi nak reset, nak berhijrah balik. bukan satu perkara yang kita rasa mudah. Betul. Untuk ramai orang atas sebab-sebab tertentu. Yang kita tak boleh nak salahkan orang tu. Betul. Kenapa tak boleh juga buat? Kenapa tak boleh keluar? Dia memerlukan tega hati. Cuma saya suka bila baru ni saya diuji dengan satu ujian pun. Kadang-kadang saya tak boleh brain. Apa jadi macam ni kat aku? Apa yang aku buat salah? Apa dosa? Apa yang salah aku? Apa yang tak kena? Tapi but then saya terjumpa satu quotes bila mana kita diuji dengan something yang kita sendiri tak faham benda tu apa yang jadi. Just pejam mata. Tarik nafas dalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku serahkan semua pada kamu. To be honest, mungkinlah macam saya ni banyak diingatkan oleh orang sekeliling, duduk dalam surrounding yang orang ingatkan benda ni. Baik. Tapi ada orang yang circle dia tak faham pun perkataan hasbunallah wa ni'mal. Dia nampak betul aku kena usaha bahawa Allah akan bagi. Tak kisahlah usaha tu halal tak halal. Tapi sebenarnya pokok pangkal dia bergantung balik pada kita lah sebenarnya. Kesedaran kita tu macam mana. Kalau kita memang meletakkan Allah tu sebagai satu kebergantungan, tempat tu insya-Allah dengan kekuatan kita yakin pada Allah, kita boleh tinggalkan tempat tu. Allah akan bagi yang kita. Allah akan bagi ganti yang lagi banyak insya-Allah. Dan kita tengok puan, kita ramai je artis kita dah berhijrah. Kalau ikutkan takut, mungkin dia takut dia akan hilang dok. Tapi Allah bagi rezeki daripada sumber-sumber yang lain. Dan sama juga sebenarnya untuk buat umrah haji ni pun, jangan takutlah. Ada duit, jangan takut. Kalau aku pergi umrah ni, balik ni, aku kena tinggalkan benda ni. Jangan takut. Serahkan semua tu ke Allah. Pergi tekadkan niat. Allah tahu usaha kita macam mana. Allah tahu azam kita macam mana. Allah tahu. Allah susun. Sebelum kita bergerak, sebelum terfikir. Sebab saya sendiri, alamak, aku nak kena bayar rumah. Ada je rezeki masuk. Ada je. Yakin tak yakin? Ya betul. Betul. Tapi itulah. Kita kalau kita dah buat semua, kita dah pergi ke tanah suci, cuma lagi
Allah terima ke tidak sebenarnya ni? Betul ke saya ni dah berhijrah? Faham. Apa nasihat Ustaz? Okey, nasihat saya satu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa percaya dengan rahmat Allah. Ini bukan nasihat pada kawan-kawan kita menonton ke. Nasihat untuk diri sendiri sebenarnya ni. Ya. Sebab kita ni manusia. Ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kadang-kadang kita kata, aku dah pergi dah. Tapi aku balik macam ni juga. Jangan cakap jemaah puan. Motor saya sendirilah. Saya sendiri pun kadang-kadang saya masih lagi kalau semayang dah tinggal-tinggal. Masih kadang-kadang lagi. semayang pun hujung-hujung waktu. Kita kenapa kita masih lagi? Kita tak usah mengatakan orang. Betul, tapi kita sendiri kan. So kadang-kadang kita terfikir juga kan macam mana. So kadang-kadang nasihat tu bila puan sebut tadi, saya terfikir balik, jangan putus asa dengan rahmat Allah, minta Allah baik-banyak je. Jadi mungkin selama ni kita hanya menyempurnakan rukun sahaja. Ya, kita tak hadirkan hati kita tak hadir. Betul. Nak solat, aku solat sekadar nak lengkapkan kewajipan sebagai seorang Muslim. Tapi kalau kita tahu solat tu adalah kita reset balik pada Allah, kita cari balik caja, stress, kan? Dia nak cari suami dia nak macam kita. Dia mesti nak cari suami. Anak-anak stres balik sekolah apa semua. Mesti cari mak dia. Dia cari mak dia. Sama juga kalau kita ingat, kalau kita sedar sebenarnya solat tu sendiri adalah kita nak ingatkan balik kita nak cari Allah SWT. Kita nak bagi tahu, ya Allah aku stres ni. Ya Allah, kita akan nampak sebenarnya solat tu, tapi kadang-kadang kita nampak macam solat tu sekadar nak menyempurnakan sebagai seorang Muslim. Betul. Pergi umrah tu sekadar menyempurnakan yang kelima. Tapi kalau kita tahu, kita pergi falsafah dia kan, kenapa kita buat benda tu, insyaAllah saya rasa semua orang boleh berubah puan. Sangat seronok hari ini perbincangan hari ini, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Haji Izzuddin Rosman. Dan saya rasa perbincangan kita ni sangat best. Kita dah berbincang dah 2 jam dah. hampir 2 jam dah kita bercerita ni. Tapi yelah, kadang-kadang mungkin ada ramai akan terasa lah, aku dah buat tapi masih lagi tak ada perubahan. Ni bukannya datang disebabkan Allah tak terima kita atau sebagainya. Bukan. Puan, Allah tangguhkan sebentar. Bukan sebab dia tak nak bagi. Ada ayat kawan saya cakap dengan saya lah. Sebenarnya dia nak pujuk diri dia, tapi dia bercakap cerita dengan saya. Dia kata Allah tangguhkan sebentar bukan sebab Allah tak nak bagi. Tapi Allah nak kau usaha lebih lagi. Itu je. Allah nak kau usaha lebih lagi. Allah rindu kat kau. Allah nak kita cermin diri kita dulu. Refleksi dulu. Betul. Dan banyak perkara yang kita belum buat lagi. Betul. Apa yang tak kena lagi. Kadang-kadang dia kata aku dah buat benda ni. Bagus. Bagi saya bagus kalau fikir macam tu. At least dia tahu ada something yang aku kena buat. Macam kita dalam bisnes lah. Aku dah buat ini. Tak boleh juga. Tak jadi. Mesti ada something wrong. Yes. Sama. Sebenarnya Allah nak suruh kita perbaiki benda-benda lain. Betul. Mungkin kita solat tapi dalam sama kita mengutang. Kita solat dalam sesama rezeki kita duk purposely ambil daripada sumber yang halal, yang haram. Ya, betul. Yang syubhah. So sebenarnya Allah nak kata ada banyak lagi kau kena perbaiki. Kau baiki ni, aku terima, aku akan bagi. Sebab Allah kata apa saja doa kita Allah akan makbulkan. Sama ada lambat atau cepat. InsyaAllah. Itu. Apa kena minta lah. Betul, minta Allah. Kalau nak minta Allah. memang tak ada lah. Ya, betul. Dan lazimnya kalau sesiapa yang pergi ke tanah suci, dia akan minta. Sebab dia tengok semua orang, circle-nya semua orang akan minta, akan rintih. Dia duduk dalam surrounding yang tu, dalam circle yang tu, betul. So kadang-kadang saya suka pun, Andalusia kita bekalkan buku pada jemaah kan. Tapi normally bila saya sampai ke Mekah, dalam masa bagi jemaah untuk naik pergi rehat tu, bersiapkan diri tu, normally saya akan bagi jemaah 1.5 jam atau 2 jam. Saya kata jemaah ajar Andalusia memang ada bagi buku. Ini saya cerita kat Puan lah. Kata Andalusia memang ada bagi buku. Ada bagi panduan. Tetapi dalam masa yang sama ajar doa tu sebenarnya kita tawaf tu, kalau ikut bacaan saya lah, saya kata baru sampai rukun yang ketiga, rukun sebelum rukun yang mani lagi, doa tu dah habis dah. Dah habis dah pun. Saya cakap straight aja malah habis. Straight. Lepas tu kadang-kadang saya baca jemaah tak faham pun apa yang saya baca. So saya kata ajar paling baik tuliskan. Saya bagi masa 1/2 jam ekstra. Ajar fikir balik apa nak sebenarnya aku datang umrah ni.
tulis. Sebab apa? Waktu tawaf itulah antara waktu terbaik Haji nak minta. Haji kumpul duit bukannya kejap. Kumpul duit bertahun-tahun. Bila dah dapat peluang datang ni, saya bukanlah kata rugi Andalusia bagi tu. Tak. Ya, Tapi maksudnya doa kita yang personal kita. Ya, yang personal tu. Utamakan yang tu. Itu kan. Saya cakap. Saya kata utamakan yang tu. Saya sebagai mutawif, saya akan bimbing juga ikut buku. Haji ada doa masing-masing, utamakan. Kalau saya baca doa sorang-sorang kat belakang tak ada orang baca pun, saya tak kisah. Sebab dia doa masing-masing. Ya. Jangan ikut bacaan tawif semata-mata. Tapi kadang-kadang kalau kita dengar kan, Ada kita nak cerita kira-kira yang macam-macam. Dia baca Puan, yang lain ikut tak ikut dengan Puan saya pernah dengar Puan daripada negara lain. Saya masa tu saya tengah buat tawaf sunat. Mutawif nak cut doa. Dia nak cut short doa. Allahumma habib ilainal kufra wal fusuqa wal asyana. Ikut doa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, bagi pada aku suka pada iman, suburkan dalam hati aku daripada kufur. Kata Allahumma habib ilainal kufra. Allah jadikan aku suka pada kufur, fasik, ya, pelupaan. Ya betul. Jemaah semua baca. Semua orang baca. Pak Arab sebelah saya tu dia mai, dia tengok saya. Saya tengok Pak Arab tu. Pak Arab tu mai kat mutawif dia ketuk kepala. Insya-Allah kufur dia kata. So kadang-kadang saya cakap the best way is you faham apa yang you baca dalam bahasa kita. Even buku-buku Andalusia pun, buku yang Andalusia sebab tak kisahlah orang perhati saya apa doa semelayu. Yang penting tu doa tu kita faham apa yang kita nak. Kita baca keluar daripada hati kita. Dan insya-Allah Allah akan buka hati kita, Allah akan buka jalan untuk kita. Insya-Allah. Jadi kita mengakhirilah boleh. Ustaz. Boleh, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Memang dah pukul 10 dah ni. Ramai lagi masih dengan kita ni. Bolehkah kita kalau kita baca sikit apa yang orang cakap kan? Boleh insya-Allah. Alhamdulillah ramai ni. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Banyak doa. Banyak yang berdoa. Kebanyakannya bercerita tentang pengalaman sendiri. Kat sana. Pengalaman sendiri. Ustaz Izzuddin mutawif umrah kami. Ada jemaah saya pun. Masya-Allah. Saya tak pernah serik walaupun Allah uji saya kan. Betul Puan. Sebab setiap ujian itu ada mengangkat martabat kita. Mengangkat martabat kita. Ya betul. Setiap yang Allah uji kita mesti ada sebab dia. Ada. Kita yakin yang tu insya-Allah semua dipermudahkan. Masya Allah. Okey dah. Itu sahaja, saya rasa tak ada siapa yang bertanya soalan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Izzuddin. Terima kasih juga Puan. Hari ni jemput saya untuk sharing. Saya rasa lama saya tak live dengan Puan. Memang lama tak live. Dulu bertemu di Baitullah kan. Selalu kan. Tapi siang tu dia kurang sikit orang nak tengok. Malam ni baru best. Ramai orang free. Orang dengar. Mudah-mudahan apa yang kita share ni mendapat kiranya terpasaklah dalam jiwa harapnya orang dapat macam mana. jentik sikit untuk perubahan hijrah kepada tu. kita dan juga kepada orang yang lain menonton tu, mudah-mudahan berlakulah penghijrahan dalam hidup Tapi, kita masing-masing. Saya nak terima kasih kepada Puan juga jemput saya hari ni. Sebenarnya apa yang kita bersembang ni sebenarnya banyak reflection kat saya sebenarnya. Ya, pada tanpa saya juga. Tanpa saya sedar. Sama juga saya juga. Terima kasih pada Ustaz. Alhamdulillah kita sama-sama dapat belajar lah. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Dan kita mudah-mudahan baiki, mereka yang menonton juga dapat belajar. InsyaAllah. Terima kasih. So saya sendiri mendoakan semua yang menonton ni, sebab dalam yang menonton ni saya tengok ada di kalangan kawan-kawan saya juga yang belum lagi pernah pergi umrah atau haji. Moga-moga Allah jemput semua yang menonton ni entah lagi untuk pergi umrah yang pertama kali, yang dah pernah pergi. Moga Allah jemput sebab Nabi kata al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Di antara umrah dan umrah diampunkan dosa kedua-duanya. InsyaAllah. Moga Allah ampunkan. Saya satu lagi nak ingatkan kepada semua, ini adalah satu jemputan. Nak orang jemput kita datang kenduri pun kita harap orang ni ingatlah. Betul. Kan? Betul. Kalau orang tu tak jemput, mana tak kenal kita atau tak ingatlah dekat kita. Jadi bagaimana lah kita buatkan supaya Allah ingat pada kita dan jemput pada kita. Dekatkan diri kita dengan Allah SWT balik. Ya betul. Dia tak akan datang tiba-tiba. Kau ingat kat Allah, Allah akan ingat balik dengan kita. InsyaAllah. Yang itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih banyak semua. Okay.